أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. InsyaAllah kita teruskan perbincangan kita berhubung dengan politik Islam dan ayat Al-Quran Karim yang saya rujuk seterusnya bagaimana dicadangkan dalam buku Glossary Islam itu, yaitu kita rujuk surah ayat daripada surah Ali Imran, yaitu surah yang ketiga ayat 159. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi kita dah lihat kaitkan ayat ini, jadi katakan ada kaitan dengan politik dalam konteks politik Islam. Yang mafhumnya maka disebabkan rahmat dari Allah kamu wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka pengikut. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ini satu divine political statement. Political statement daripada Allah SWT yang saya rasa penting khususnya kita dalam gerakan Islam PAS ini. Kalau kita boleh urai dan saya mohon pada Allah SWT kalau sekiranya terdapat kesalahan dalam uraian dalam ketika kata bahawa ilmu sains dan Islam tak begitu banyak, maka disebabkan rahmat dari Allah kamu wahai Muhammad berlaku lemah lembut. Maka di sini kita boleh lihat bahawa salah satu kaedah pendekatan politik Islam adalah pendekatan lemah lembut. Ini satu bentuk pendekatan politik Islam, iaitu pendekatan lemah lembut, dan ini sesuai dengan saya sebut sebelum ini bahawa di antara nama-nama cantik Allah Asmaul Husna, dua nama Allah yang kita selalu sebut dalam semayang dan sebagainya itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang antara 99 ulama kata lebih pada 99, tapi yang dikehendaki untuk kita memahami kalaupun tidak menghafalnya, yaitu 99 nama baik Allah. Di antara nama 99 itu dua nama yang selalu kita sebut, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi di situ juga telah mencerminkan bahawa sistem politik Islam itu adalah sesuatu yang lembut, sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak keras. Jadi itu yang satu, dan kita pun juga selari dengan dasar ataupun dasar politik yang kita ikuti, yaitu pendekatan yang disebut sebagai muka yang lembut, pendekatan muka wajah silmiyah. Jadi muka yang cantik, muka yang lembut, muka yang manis sebagainya, bukan muka yang bengis, muka yang keras sebagainya. Itu pendekatan. Jadi tally ataupun konsisten dengan ayat ini. Dan sejarah, saya pernah sebut boleh sejarah, kalau kita baca sejarah kajian yang akademik, saintifik oleh beberapa penulis yang terkenal,
Abdullah Abdallati sebagai satu contohnya memberitahu pada kita bahawa dalam semua peperangan dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat, orang Islam tidak pernah memulakan peperangan. Itu juga konsisten dengan pendekatan lembut itu. Dan terkini misalkan kita lihat bahawa beberapa penghinaan terhadap Rasulullah SAW terkini di Sudan, yang patung teddy bear yang Nabi Muhammad itu, semua yang penghinaan terhadap Islam itu dimulakan oleh orang bukan Islam. Dan tidak ada lagi orang Islam yang menghina Nabi Isa misalnya. Setakat saya tahulah, yang keluar khabar sebagainya. Kerana kita yakin bahawa Nabi Isa itu adalah Nabi Allah. Jadi situ satu dalam konteks ulasan selari, kita akan pergi lebih detail sekali lagi. Jadi pendekatan lemah lembut itu konsisten dengan kehendak Allah SWT, pendekatan politik yang lemah lembut itu. Dan yang keduanya, sekiranya kamu bersifat keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, kerana itu maafkanlah. Yang duanya, sifat politik Islam adalah perkataan maafkanlah. Dalam konteks pemimpin-pengikut ini, konteks pemimpin-pengikut, leader-led ataupun kita panggil apa, patron client sebagainya, hubungan di antara pemimpin dengan pengikut itu dia bukan sahaja bersifat vertikal daripada bawah ke atas, tapi dalam saat sama dia juga bersifat vertikal ataupun horizontal, mendatar. Bukan sahaja menegak, tapi juga mendatar, dia serentak. Jadi atas dasar itu maka maaf ini, kesediaan untuk memaafkan ini adalah menjadi satu ciri terpenting dalam politik Islam yang harus ada di antara pemimpin kepada pengikut. Misalnya pemimpin cepat-cepat maaf pengikut di atas kesalahan pengikut misalnya. Kerana sebagian besar daripada pengikut, terutama dalam gerakan kita PAS ini, macam-macam yang menjadi ahli. Ada orang yang ilmu Islamnya tinggi, ada yang driver taxi, ada orang yang gedebe, semua jadi ahli PAS. Jadi maka akan berlaku kesalahan-kesalahan yang bercanggah dengan hukum Islam dan sebagainya, maka menjadi tanggungjawab pemimpin untuk memaafkan pengikut-pengikut yang lebih jahil daripada pemimpin misalnya, mana ada sifat kemaafan yang segera itu. Dalam saat sama, pengikut juga mesti memaafkan pemimpin kalau sekiranya berlaku kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemimpin, kerana pemimpin itu adalah satu kelompok yang mendapat liputan yang lebih luas, lebih khusus daripada media dan sebagainya. Maka kalau sebenarnya pemimpin itu ada kesalahan, mungkin secara tidak sengaja dan sebagainya, maka menjadi tanggungjawab pengikut untuk memaafkan. Jadi ini satu seranan yang penting dalam ayat ini, bahawa memaaf itu menjadi satu budaya di antara pemimpin dan pengikut dan sebaliknya. Ini satu yang penting. Mana cepat maaf, sifat cepat maaf di kalangan pemimpin, di antara pemimpin dengan pemimpin, di antara pengikut dengan pengikut, antara pemimpin dengan pengikut, pengikut dengan pemimpin, semua itu termasuk senang memaafkannya dan tidak berdendam. Jadi sifat dendam ini satu sifat budaya bangsa Arab sebelum datangnya Islam, disebabkan oleh seekor unta. Kita tahu mereka berdendam begitu lama, berperang di antara satu kabilah yang lain. Dan janganlah budaya ini misalnya disebabkan oleh seekor anak ayam di kampung, maka berdendam sampai puluh-puluh tahun. Dan ini juga menjadi satu budaya, kadang-kadang budaya Melayu, tapi bukan budaya Islam, bahawa sifat berdendam atas dasar benda yang remeh-temeh ini tidak harus berlaku, kerana sifat maafkan itu adalah satu budaya yang integral dalam politik Islam berdasarkan pada kehendak ayat ini. Nah, jadi yang terbaiknya seorang pemimpin atau pengikut dalam gerakan Islam mesti cepat lupa dua perkara. Dia cepat lupa kesalahan orang lain terhadapnya, dan dia cepat lupa kebaikannya terhadap orang lain. Dia kena dua itu. Kali ini dapat diamalkan, maka hubungan akan menjadi harmonis, dan hubungan itu akan kita dapat merasakan
kemanisan hubungan di antara pemimpin pengikut, pengikut dengan pemimpin, pengikut dengan pengikut, pemimpin. Jadi kita mesti ada satu budaya bahawa kita kita cepat lupa kepada kesalahan orang lain terhadap kita, dan kita cepat lupa kebaikan kita kepada orang lain. Maka dalam konteks ini, maka Melayu mudah lupa itu betul lah. Konsep Melayu mudah lupa betul, hanya betul dalam konteks ini. Dalam konteks kita mudah lupa terhadap kesalahan orang lain, dan kita juga mudah lupa terhadap kebaikan kita pada orang lain. Kalau kita dapat amal dua ini, maka betul lah kata-kata Mahathir itu bahawa Melayu mudah lupa. Tapi kalau kita tak amal dua ini, maka budaya politik akan menjadi satu yang tidak berapa selesa. Okey. Yang kedua, yang ketiganya ialah disebut kerana itu maafkan mereka dan mohonlah ampun bagi mereka. Syarat ketiga dalam politik Islam dan mengikut kehendak ayat ini ialah pemimpin pengikut mesti doa mendoa di antara satu sama lain. Pemimpin bangun tengah malam supaya tahajud, doa kepada kesejahteraan pengikut. InsyaAllah pemimpin kita buat benda ni. Wallahualam, kita tak tahu, kita tak tengok apa yang kita tahu apa. Tapi inilah kehendak. Dan kita sebagai pengikut bangun tengah malam supaya tahajud, maka doakan kesejahteraan pemimpin. Ini harus berlaku sifat doa mendoa di antara pemimpin pengikut. Dan ini satu benda yang besar, karena doa dalam Islam adalah merupakan satu senjata yang paling ampuh bagi kemenangan Islam. Yang ketiganya, baru mesyuarat. Dan apabila kita melakukan proses syura, perbincangan di antara pemimpin sama pemimpin, pengikut dengan pemimpin dengan pengikut, antara pengikut di pelbagai peringkat yang berbeza, syura di pelbagai peringkat yang berbeza itu, dengan orang yang berbeza dan sebagainya. Bagi saya, kalau kita telah terlaksanakan 1, 2, 3 tadi, iaitu pendekatan yang baik, wajah silmiah sebagainya, Asmaul Husna tadi. Yang keduanya, pemimpin pengikut mesti maaf-memaaf. Yang tiga, pemimpin pengikut mesti doa mendoa. Maka apabila sampai kita melaksanakan tiga-tiga prinsip itu, maka syura akan menjadi berkesan. Ini pentingnya. Kenapa syura dia datang selepas Allah sebut hal-hal tentang lemah lembut, tentang maaf-maaf, tentang ampun mengampun, barulah dia datang mesyuarat. Jadi kalau kita katakan ahli semua melaksanakan tiga prinsip yang terpenuhi itu, barulah kita berbincang mesyuarat, yakinlah bahawa mesyuarat itu akan satu yang berkesan. Maka tidak ada lagi dalam syura itu sesuatu yang ada hidden agenda. Jadi kalau sekiranya dalam syura itu, sepatutnya syura ini satu yang baik, tidak ada hidden agenda untuk menjatuhkan satu golongan lain dan sebagainya, tapi untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi dibimbangi kalau sekiranya prinsip pertama, kedua, ketiga, doa mendoa, maaf-maaf, dan melihat sistem politik dari sudut yang lemah lembut itu tidak dilaksanakan, kemungkinan juga syura itu tidak melahirkan sesuatu yang terbaik. Ini mesej daripada ayat ini. Okey, yang kelimanya istiqamah di atas keputusan syura. Mana lepas itu Allah sebut dalam hal ini bahawa kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, ini maknanya istiqamah. Istiqamah maknanya atas keputusan syura, istiqamah di atas keputusan kepimpinan, atas arahan-arahan yang dibuat dan sebagainya. Maka dengan adanya hal-hal yang disebut sebelum ini, maka menjadilah kita sebagai pemimpin atau pengikut akan senantiasa istiqamah di atas jalan Allah, siratal mustaqim itu. Jadi kalau kita nak sebut bahawa 2-3 perkara sebelum datangnya kebiasaan istiqamah itu, mungkin kita boleh sebut sebagai prasyarat kepada bagaimana kita boleh istiqamah di atas jalan yang lurus itu. Kerana kadang-kadang akhir zaman ini bahawa susah untuk kita berada di jalan yang lurus cara yang istiqamah itu. Kadang-kadang kita tergelincir, dunia datang kat kita, nafsu, khabar kita dan sebagainya. Jadi kita tergelincir sekejap. Lepas tu kita kalau tak ada benda-benda yang saya sebut 3-4 tahun tadi, susah itu kita naik semula dan terus berada jalan yang lurus. Ini
satu peringatan yang penting itu. Dan akhir sekali dalam konteks kehendak ayat ini, kalau kita balik pada politik Islamnya, akhir sekali mesti kita tawakal kepada Allah, tawakal Allah. Dalam dikata bahawa kita yakin bahawa semua kuasa itu milik Allah, semua pengaruh urusan politik di kalangan hamba-hamba Allah, di kalangan gerakan Islam, semua gerakan Islam yang bernama PAS dan sebagainya adalah milik Allah. Jadi dalam konteks kalau kita yakin bahawa tawakal pada Allah, maka dalam konteks ini kita mesti jaga Allah. Kita mesti jaga, kalau nak bandingkan Allah sebagai seorang manusia, bukan begitulah. Kalau kita nak banding, kita kena jaga hati Allah, supaya Allah tidak marah ke kita, supaya Allah tidak lari daripada kita dan sebagainya, senantiasa bersama kita. Jadi menjaga tawakal ini menjaga Allah. Allah yang memiliki segala kuasa, segala pengaruh, segala perancangan, sistem politik, sosial, ekonomi, semua di bawah tampera Allah. Sungguh kita manusia berikhtiar dengan cara manusia, dan sistem-sistem tadi mesti selari dengan kehendak Allah. Maka apabila kita faham prinsip yang umum itu, maka kita fahamlah bahawa the first principle-nya adalah untuk menjaga Allah, menjaga dan supaya Allah tidak marah kepada kita. Dan ini penting ya. Kerana Allah yang akan merubah hati-hati manusia. Jadi kalau sekiranya ada pendekatan yang disebut sebagai satu kaedah yang mungkin berpegang kepada kebijaksanaan, berpegang kepada realiti semasa dan sebagainya, bahawa kita juga perlu membuat pendekatan-pendekatan untuk menghampiri manusia-manusia selain daripada yang beriman kepada Allah untuk memenangkan perjuangan ini. Pendekatan itu harus dilihat sebagai satu yang bersifat sekunder. Yang kedua, yang pentingnya jaga hati Allah, konsisten dengan kehendak Allah, dan Allah yang mencipta manusia, Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Dia boleh merubah hati-hati manusia selain daripada yang beriman pada Allah SWT. Jadi prioriti itu mesti betul dalam konteks ini. Jadi nanti kita terlalu gairah untuk menjaga hati orang lain, maka kita tersisih dari menjaga hati Allah SWT. Dibimbangi, Allah akan kecil hati. Secara detailnya kita boleh bagi tahu di sini bahawa ayat ini memberitahu kat kita bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah contoh terbaik. Mana cara hidup Nabi, bagaimana Nabi bergaul dengan para sahabat dan sebagainya, apa yang dibuat oleh Nabi, apa yang tidak buat oleh Nabi, yang di-approve oleh Nabi dan sebagainya, yang didiam oleh Nabi, yang disuara oleh Nabi, semua itu adalah kita sebut sebagai sunnah. Maka seluruh kehidupan Rasulullah itu kita boleh sebut juga sebagai itulah sistem politik Islam. Dan kita tahu bahawa dari segi akhlak Rasulullah SAW, dari pandangan Sayyidatina Aisyah mengatakan bahawa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang bergerak, the walking Al-Quran. Jadi maknanya seluruh akhlak Rasulullah itu dicerminkan ataupun baginda mengamalkan saranan-saranan, kesan-kesan Allah yang terkandung dalam Al-Quran itu. Nah, kalau seorang personality bernama Nabi Muhammad SAW, seorang insan yang agung dicipta oleh Allah SWT, yang menjadi contoh yang terbaik, uswatun hasanah, dan itu juga adalah sistem, seluruh sistem yang manusia rujuk, termasuk sistem politik. Maka di sini ada satu perbahasan besar dalam konteks sosiologi barat, di antara peranan individu dengan sistem. Nah, barat membezakan di antara peranan individu dengan sistem, ataupun individual ataupun dengan masyarakat. The individual and the society, ataupun dalam cara lewat sistem. Jadi ada hujah, ada satu sociological impasse menunjukkan bahawa dia sebut sebagai chicken egg argument, ataupun argument telur ayam. Siapa datang dulu? Apa datang, telur ataupun ayam?
ayam dulu ke baru jadi telur, atau telur dulu dia menetas jadi ayam. Jadi ini yang tidak dapat diselesai dalam konteks barat sampai sekarang. Ini satu benda yang dari segi akademiknya menunjukkan bahawa dalam ilmu barat itu terdapat satu lakuna, yang satu jurang yang begitu mendalam, jadi dia tak boleh sesat. Maka datang seorang tokoh Nabi terakhir yang paling mulia, bahawa dia adalah seorang insan yang paling mulia, seorang individu, dalam sama juga, dalam saat yang sama, cara hidup dia dan sebagainya adalah juga mencerminkan satu sistem Islam. Jadi selesai masalah dalam Islam bahawa individu juga adalah satu sistem. Nah, ini penting. Jadi apabila itu berlaku, dalam gerakan Islam, apabila individu adalah juga sistem yang sama, apabila kita klaim kita adalah seorang aktivis gerakan Islam, maka kita tidak lagi dilihat sebagai seorang individu. Atas dasar ini dalam kuliah yang lepas saya sebut bahawa dalam Islam tidak boleh ada personalized politik. Dalam konteks ini kita tidak boleh menswastakan politik itu menjadi milik diri kita sendiri. Tetapi sebab dalam Islam itu individu dan sistem itu sama. Jadi kalau kita kata parti milik seorang individu, itu tak boleh, sebab dia dalam sistem Islam itu terangkum juga individu. Nah, jadi apabila ini berlaku, ada dua perkara. Yang pertama, kalau sekiranya ada individu yang karakternya tidak begitu baik, sebab kita kata parti kita adalah parti mass party, parti massa yang semua orang boleh jadi ahli. Kita sebar begitu meluas borang keahlian, sehingga kan kita rasa dari segi sistem penarkisan itu zero dalam konteks PAS ni. Kita pergi ke pasar raya, pergi ke pasar saya daripada pasar kajian, kita buka meja, panggil orang semua jadi ahli. Jadi semua orang boleh jadi ahli, termasuk macam-macam SB dan sebagainya. Jadi sebab kita parti massa, mass party. Nah, apabila parti massa dia tidak ada satu sistem penarkisan yang ketat, maka individu yang mewakili parti PAS ini, mewakili sistem Islam yang digerakkan oleh PAS ini, apabila dia bertindak dengan satu tindakan yang tidak baik, menjadi dilema. Maka atas dasar itu, fokus dalam politik Islamnya, kita akan memihak kepada yang sistem. Kita akan memihak kepada yang kolektiviti dan bukan individu. Biarlah individu dengan perangai dia yang tak baik itu, tetapi kita mesti yakin, kita mesti ada argumen bahawa beliau adalah tidak baik. Sungguh pun beliau seorang parti PAS, tetapi parti PAS itu baik, sebagaimana baiknya Islam. Nah, itu kena ada satu sikap. Jangan akhirnya ada hujan besar ini. Dia pergi kat kampung dan sebagainya, dia kata tengok, sebab individu pelbagai masuk PAS, dia kata tengok, individu kenaan cakap tentang masuk PAS, tetapi tengok cara hidup dia, tengok cara hidup keluarga dia. Kadang-kadang anak dia sendiri pun tidak pakai tudung, misalnya perempuan dia. Jadi ada kes-kes begini berlaku dalam parti kita, sebab kaki yang terbuka ini. Maka untuk cara berhujannya, kita kata bahawa individu dalam konteks ini tidak menjadi penting. Yang lebih penting adalah kolektiviti ataupun parti ataupun sistem itu. Maka kita katakan bahawa apa-apa yang dilakukan oleh individu berkenaan yang bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam tidak merosakkan parti ataupun Islam itu sendiri. Nah, ini satu benda yang kita harus peganglah. Ada dua perkara di sini. Apabila kita bersama parti Islam, bersama sistem yang Islamik ini, maka karakter kita, cara hidup kita dan sebagainya mesti berbeza. Kalau kita tidak melakukan satu perbezaan cara hidup kita dengan orang biasa yang di luar daripada gerakan Islam, masyarakat luar mengharapkan satu perbezaan. Kalau kita tak ubah diri kita, paling tidaknya orang luar daripada gerakan kita ni
mengharapkan satu perbezaan dalam konteks cara hidup kita. Ini satu benda yang serius. Jadi saya selalu bagi contoh dalam ceramah mana bahawa kita ambil contoh bahawa seorang yang katakan satu tokoh negara katakan jadi ketua agung, cerita jadi ketua agung makan ais krim sambil berjalan. Kan kalau orang lihat seorang jadi ketua agung makan ais krim atau makan kacang bukit sambil berjalan, itu satu benda yang serius. Daripada kita yang tidak ternama ini makan ais krim sambil berjalan. Maknanya ini maknanya katakan kalau sekiranya kita dalam konteks gerakan ini melakukan kesalahan yang bersifat, kita katakan yang bersifat apa ni, bukan haram tapi bersifat katakan makruh lah kita katakan. Bagi masyarakat biasa di luar jemaah, itu telah dilihat sebagai melakukan sesuatu yang haram. Beza dari segi penilaian itu berbeza. Jadi dalam konteks itu kita harus hati-hati dalam gerak apa ni, gerakan kita dan juga pribadi kita dan sebagainya. Nah, satu lagi dalam konteks yang sama, saya masih teringat kata-kata Allahyarham Abu Bakar Hamzah. Ustaz Abu Bakar Hamzah pernah menjadi Ustaz Agung PAS. Masa jumpa beliau di Libya tahun 85, tak silap. Dia bagi satu fatwa kepada saya, satu prinsip lah, bukan fatwa, prinsip yang saya rasa kita boleh pegang. Saya sendiri yakin dengan prinsip ini. Dia kata saya pernah dalam parlimen, dia kata, dan saya juga pernah bergaul dengan orang UMNO, terutamanya orang UMNO yang ada mirip kepada yang nak pada Islam ini. Jadi dia buat satu conclusion. Dia kata bahawa seburuk-buruk pemimpin PAS tak sama lagi, lebih hebat lagi dengan sebaik-baik pemimpin dalam UMNO. Jadi kalau kita katakan jaga dalam konteks individu kita ini tidak boleh terpisah daripada sistem Islam yang baik itu, dan gerakan Islam mewakili sistem Islam yang baik itu, dan kita kalau hidup dengan kaedah itu, maka kita boleh pegang, kita boleh terima ucapan Allahyarham Ustaz Bakar Hamzah sebagai sesuatu yang betul, bahawa menunjukkan bahawa yang terburuk, pemimpin yang terburuk dalam PAS ini masih lagi baik berbandingkan dengan pemimpin yang terbaik dalam UMNO. Itu satu dalam konteks pribadi lah. Tapi kalau kita tengok dari sudut sistem, memang betul lah. Sebab sistem yang kita alami hayati ini adalah satu sistem yang syumul, yang kita yakin sejajar dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan sistem yang diikuti oleh UMNO itu adalah sistem sekular. Dalam konteks itu dah betul dalam segi hujah itu. Tapi kemudian melihat dalam konteks pembinaan pribadi itu, dan kita yakin bahawa pribadi itu dibina oleh sistem, individu itu dibina oleh sistem. Kalau sistem itu tidak baik, maka pribadi individu yang terlibat dalam sistem itu juga tidak baik. Di atas hujah itu mungkin besar kemungkinan kita boleh katakan bahawa kata-kata Allahyarham Ustaz Bakar Hamzah itu betul dalam konteks itu. Nah, yang seterusnya disebut juga bahawa syura banyak, saya tak mahu bincang secara detail, mungkin Ustaz lain lebih faham dalam konteks syura. Banyak buku tulisan syura, apa itu syura, ahli-ahli syura macam mana dan sebagainya. Bukan semua orang boleh jadi ahli syura dan sebagainya. Tetapi dalam konteks ini, syura ini dikait dalam ayat ini sama penting dengan tawakal kepada Allah, iaitu dalam arti kata bahawa keputusan kolektif itu mesti bersifat binding. Keputusan kolektif hasil daripada syura, mesyuarat itu mesti binding. Dan ini penting, kerana dalam mesyuarat biasa, bukan dalam kerangka Islam, mesyuarat dalam okey katakan parti yang tidak Islam, di luar gerakan Islam, persatuan PIBG itu juga mesyuarat ada sebagainya, maka apakah putusan itu binding, ada catatan minum mesyuarat dan sebagainya. Cuma dalam Islam ini dia kaitkan syura dengan tawakal itu, bahawa supaya keputusan itu betul-betul binding. Misalnya terdapat kes-kes di mana
akhirnya pelaksanaan kepada keputusan syura itu tidak menyeleweng daripada kehendak Islam itu. Kerana banyak putusan-putusan mesyuarat di luar daripada kerangka Islam, bisa katakan mungkin akhirnya tidak binding, maknanya tidak ikut. Sebagai yang kita tahu bahawa budi bicara misalnya mengatasi peraturan, banyak benda-benda berlaku di pelbagai peringkat. Satu-satu lagi itu dia lihat case by case, dia katakan. Satu lagi itu exception to the rule, banyak. Jadi semua ini semuanya adalah mesyuarat yang tanpa di dalam kerangka Islam itu dia boleh menyimpang daripada keputusan yang sepatutnya binding. Tapi Islam datang bahawa apabila kamu syura atas nama Allah, maka tawakal itu adalah insyaAllah syura itu sama seperti dengan tawakal, maka dia sekaligus binding dan tidak akan menyimpang daripada keputusan yang dibuat itu. Jadi syura kita boleh katakan tawakal dan amanah. Syura juga dilihat sebagai satu bentuk amanah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tawakal, syura bermaksud tawakal dan juga amanah, itu adalah input daripada individu kepada jemaah. Dan syura juga bermaksud petunjuk daripada Allah. Dalam arti kata bahawa mendapat apabila kita syura, melakukan syura mendapat hidayah daripada Allah, mendapat petunjuk daripada Allah, dan dia juga merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi yang saya nak tekankan di sini bahawa dalam konteks syura, prinsip yang mengikat syura pada pandangan saya secara peribadi adalah prinsip cooperation, prinsip kerjasama, dan bukan prinsip competition, bersaing. Ini penting, harus dipahami secara detail. Prinsip yang berdasari syura dalam gerakan Islam ialah kerjasama, cooperation, bukan competition, bukan persaingan. Dalam hal ini, kalau kita lihat bahawa perlembagaan parti kita sendiri dia sebut bahawa seseorang ahli boleh memilih dan boleh dipilih. Ini berarti bahawa ada satu elemen competition, yang ada nilai competition sikit kat situ. Cuma yang saya nampak maknanya ini sebagai satu insentif, satu motivasi supaya individu dalam gerakan Islam ini mempamerkan gerak kerja, cara kerja yang terbaik, supaya akhirnya dia akan terpilih sebagai pemimpin yang terbaik. Jadi mungkin itu yang tersirat dalam peruntukan yang mengatakan bahawa setiap ahli boleh dipilih dan memilih. Wallahu a'lam. Saya cuma husnuzan. So tetapi kepimpinan faham bahawa mungkin ini ada elemen persaingan dan bukan kerjasama. Maka individu yang bersaing ataupun individu yang bertanding dalam pemilihan 2 kali setahun itu tidak dibiarkan terkeluar daripada kerja-kerja jemaah gerakan Islam PAS ini, tetapi mereka yang kalah, quote unquote kalah itu dalam inverted commas bagi saya, dan menang juga dalam inverted commas, bahawa mereka ini juga diserap kembali dalam gerakan Islam untuk membolehkan beliau memberi sumbangan kepada jemaah, terus memberi sumbangan dan tidak meminggirkan diri dengan rasa yang penuh kekecewaan itu. Jadi kalau katakan offer itu diberi kepada dia untuk kembali kepada jemaah, kalau dia tolak, maka confirm individu ini melihat syura berteraskan persaingan dan bukan kerjasama. Jadi kalau dia bisa katakan individu yang kalah quote-unquote itu bersedia untuk masuk balik, maka yakinlah bahawa dia faham bahawa kerja-kerja dalam gerakan Islam ini adalah untuk mencari pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk mencari mardatillah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia rasa berkeberatan hatinya untuk kembali kepada jemaah, sungguh pun dipujuk semula untuk sama-sama menyumbang, and then there is something wrong with that individual. Dan ini bercanggah dengan
kehendak politik Islam terutamanya berdasar pada ruh ayat yang kita sedang bincang ini. Jadi apabila syura itu berdasar daripada tawakal, amanah, petunjuk dan sebagainya, itu yang mendasari syura itu tawakal, amanah, petunjuk, kerjasama dan sebagainya, maka kita dapat faham dari segi sejarah Islam, sebagian besar daripada saranan oleh para sahabat diterima pakai oleh Rasulullah tanpa banyak soal. Walaupun ada masa perang Badar itu, seorang sahabat nama Muzir, kita tahu kan, dia tanya pandangan kepada Rasulullah, bagi pandangan strategi perang. Dia tanya Rasulullah apakah itu wahyu. Jadi apabila wahyu dia tak boleh petikai lah. Tapi dia kata bukan, ini pandangan dia sendiri. Maka dia kata saya ada cadangan balas. Maka semua itu diterima oleh Rasulullah. Perang Badar terima pandangan sahabat, perang Uhud terima pandangan sahabat. Sungguh pun hati Rasulullah agak berat untuk menerima syura Uhud itu. Sebagian dan Khandaq juga terima cadangan-cadangan sahabat. Jadi dan semua itu Rasulullah terima atas keyakinan bahawa syura yang dilakukan oleh Rasulullah para sahabat itu didasari dengan empat prinsip penting yang tersebut, iaitu ianya berteraskan tawakal, dia berteraskan amanah kepada Allah, dia berdasar kepada petunjuk Allah, dan dia juga adalah berdasar kepada kerjasama. Jadi kalau semua empat prinsip penting itu mendasari syura, maka Rasulullah boleh terima pandangan sahabat. Bahkan mungkin ada satu-satu yang really serius, mungkin dia mengatakan bahawa dia perlu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menunggu hidayah daripada Allah untuk mengemukakan pandangan balas. Tetapi disebabkan oleh para sahabat pada masa itu, orang yang bertakwa kepada Allah dan prinsip syura itu sendiri didasari berdasar pada tawakal, amanah, petunjuk dan kerjasama, maka pandangan-pandangan sahabat itu adalah as good as pandangan Rasulullah without minus wahyu. Yang seterusnya kita boleh katakan bahawa sifat lemah lembut Rasulullah SAW itu yang menjadi intisari kepada sifat kepimpinan dalam politik Islam. Dalam Ibn Kathir dalam tafsirnya pada ini menyebut bahawa Abdullah bin Amr dia mendetail out sifat Rasulullah, ciri-ciri Rasulullah seperti berikut. Saya quote, sesungguhnya aku telah menemukan sifat-sifat Rasulullah SAW dalam kitab-kitab yang terdahulu, Taurat, Injil, bahawa ia tidaklah kasar dalam sikapnya, keras dalam hatinya, tidak keras, hatinya lembut, tidak pula berteriak dan bersuara ramai di dalam pasar-pasar, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi ia suka memberi maaf dan ampun. Nah, tidak pula berteriak dan bersuara ramai di dalam pasar-pasar. Di makna ini satu ungkapan ayat yang menarik. Kita tahu sifat Rasulullah, kalau dia suka, dia senyum, tak bunyi, tak keluar suara, dan cuma menampakkan gigi baginda yang putih bersih cantik itu saja, dia senyum. Jadi tidak keluar suara. Dan kita tahu dalam perhimpunan satu parti, insya-Allah bukan parti kita, kadang-kadang cara dia orang ketawa itu begitu kuat sekali sehingga nampak anak tengkok. Jadi ketawa begitu kuat sekali. Jadi itu bukan sebahagian daripada cara kita ketawa dalam Islam. Dan yang menariknya juga kalau kita baca Imam Al-Ghazali yang dah lama tidak menjadi rujukan Allah, mereka awal jadi rujukan dia. Imam Ghazali dia sebut bahawa tentang ciri-ciri sifat Nabi ini panjang lebar. Saya masih ingat 2-3 perkara samping disebut oleh Abdullah ini, iaitu yang pertamanya dia suka bersia-sia di kebun-kebun para sahabat.
dia sendiri tidak ada harta benda tapi dia suka pergi ke kebun-kebun para sahabat bersiar-siar. Itu satu sifat Rasulullah. Dia makan makanan dan pakaian yang sama dengan pembantu beliau, iaitu Anas itu. Kalau dia dialah makanan sama dan juga pakaian sama. Tidak ada beza di antara beliau dengan pembantu beliau. Yang satu lagi sifatnya, beliau berani menegakkan kebenaran, sungguh pun di depan penguasa. Ini penting, dia berani menegakkan kebenaran sungguh di depan penguasa. Satu lagi yang menarik ialah cara baginda berjalan, iaitu berjalan dengan cepat, seolah-olah menaiki bukit yang kecil. Setengah kata menuruni bukit, menaiki bukit, menuruni bukit, apalah. Tapi yang cepat-cepat jalan. Dan bukan jalan lenggang kangkung, itu dalam Melayu jalan. Saya melihat kenapa Rasulullah berjalan cepat-cepat ini menunjukkan bahawa kerja-kerja kerasulan, kerja-kerja jemaah, kerja-kerja Islam ini adalah sesuatu yang urgent. Apabila kita berjalan dengan cepat, itu menunjukkan bahawa kita nak pergi satu tempat dengan segera dan sebagainya. Kita ada sense of urgency, atau tidak. Jadi itu dicerminkan dengan cara baginda berjalan. Sense of urgency, tapi bukan take it easy kerana masalah Islam ini banyak. Sekarang macam-macam masalah. Dan atas dasar itu juga lah, saya katakan, setengah ulama mengatakan bahawa kita bermazhab Syafi'i ini, kita digalakkan, benar-benar digalakkan supaya kita kunut masa subuh. Kerana kalau kita baca makna kunut itu menunjukkan bahawa kita berdoa agar masalah-masalah yang ada dalam masyarakat Islam ini dapat diselesaikan oleh Allah SWT dan sebagainya. Kerana masalah itu senantiasa ada, dan tidak di Malaysia, di tempat-tempat lain dan sebagainya. Jadi pokoknya adalah cara berjalan Rasulullah cepat itu menunjukkan bahawa adanya sense of urgency, ada satu kepekaan terhadap masalah-masalah dan sebagainya. Dan kita tahu bahawa Nabi kita Muhammad SAW ini telah diberikan iktirapan yang tinggi, bukan saja oleh para ulama, oleh Allah sendiri dan sebagainya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sebagainya itu, tetapi juga oleh ulama Islam. Dan kita pernah baca buku Profesor Han yang mengkaji 100 tokoh sejarah dunia dan meletakkan Nabi kita Nabi Muhammad sebagai yang pertama dalam senarai beliau. Dan kata tidak, saya Nabi Isa ditaruh nombor 5 atau nombor 6 dalam senarai itu. Cek semula. Dalam satu lagi, Encyclopedia Britannica sudah mana berjilid 11. Salah satu rujukan yang penting dalam untuk ilmu, khusus dalam dunia barat, menyebut bahawa quote-unquote, of all the political personalities, of all the historical personalities, Muhammad was the best. Dia kata itu quotation daripada Encyclopedia Britannica. Nah, saya nak dalam ayat ini dia sebut dan kita selalu dikaitkan dengan, kita boleh kaitkan ayat ini dengan ayat yang saya sebut sempat semayang itu, iaitu dalam ayat yang kita sebut sebagai ayat yang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum 'anittum harisun raufur rahim itu. Nah, ayat itu menunjuk pada kita bahawa juga mencerminkan betapa lemah lembutnya Rasulullah. Yang pentingnya ayat itu beritahu kita bahawa Rasulullah sebagai pemimpin pada seluruh umat ni, di seluruh dunia ni, beliau kita faham beliau risau dan sedih menanggung kesusahan umat ini. Jadi seolah-olah semua masalah yang berdepan dengan umat di seluruh dunia ini, Islam dan bukan Islamnya, ditanggung oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi logik pun boleh kita terima bahawa sebab dia adalah pemimpin pada umat seluruhnya. Jadi kalau kita katakan sebagai seorang bapa dan ada anak, beberapa orang anak, dan kalau sekiranya anak kita itu tidak berperangai baik, maka kita sebagai bapa merasa kesan itu. Jadi sama juga Rasulullah, umat yang begini banyak berbeliau umat di dunia ini, maka semua permasalahan yang dihadapi oleh umat itu adalah menjadi seolah-olah, bukan seolah-olah, memang Rasulullah ini merasakan bahawa dia memikul seluruh masalah. Ayat ini dia akhir dengan Raufur Rahim. Jadi pada kita mungkin Raufur Rahim. Rauf simpati, kasihan belas. Rahim sayang. Nah, dalam politik orang Melayu, kalau berlaku sesuatu benda kezaliman, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sebagainya, orang lain, sebab kezaliman yang jelas berlaku, dia faham bahawa kezaliman itu berlaku. Cuma dia pergi pada rapuh saja. Dia simpati saja. Tapi dia tak sayang. Walau Allah Subhanahu Wa Taala dia gabung di antara Raufur Rahim. Kalau kita simpati kepada seseorang yang dizalimi oleh orang lain, oleh sistem lain, maka kita bukan sahaja bersimpati dengan dia, tapi juga kita mesti turut sayang pada dia. Ini beza di antara Rauf dengan Rahim ini. Rauf simpati. Kita kata, oh saya simpatilah kerana masalah saudara gini-gini. Sampai kat tu, lepas tu kita balik ke rumah. Dan kita tidak buat kaedah-kaedah yang praktikal untuk mengatasi masalah sahabat kita itu. Itu makna seperti. Dan banyak misal katakan Tok KJ pun dah bagi tahu, misal katakan dalam kapal tu berjumpa dengan orang UMNO dan ada cerita tentang UMNO. Oh ini bukan UMNO gini. Dan maknanya marah, dalam konteks itu marah. Tetapi berhenti kat situ saja. Dia tidak melakukan sesuatu untuk merubah benda yang salah itu. Jadi simpati ini cuma di peringkat individu, dan di peringkat perasaan, di peringkat minda, di peringkat hati, kita kata begitulah. Tetapi kita tidak, kalau kita sayang kepada seseorang, kita ikut semua kehendak orang itu. Jadi ini makna, kalau kita sayang, maknanya kita melakukan sesuatu yang praktikal untuk orang itu ataupun untuk keadaan yang tidak baik itu. Dalam arti kata bahawa akan ada satu program yang praktikal untuk merubah keadaan. Itu sayang. Tetapi kalau Rauf saja, seperti dia berhenti kat situ saja. Jadi saya nampak dalam budaya politik orang Melayu ini, dia Rauf saja. Dia tak berhenti kepada Rahim. Dia berhenti, walau Allah menggabungkan di antara Rauf dan Rahim. Kalau kamu Rauf, kamu juga mesti Rahim kepada kawan kita ke, kepada individu ke, kepada kita ubah sistem dan sebagainya. Jadi maknanya bukan saja kita menyampaikan rasa takziah kita ke secara lisan, tetapi kita mesti follow up dengan benda yang praktikal, yang material misalnya. Sambil-sambil kita ucap takziah, misalkan sampul sebagainya. Kerana benda-benda begitu mesti ada turutan yang lebih material, yang lebih praktikal, maka barulah sistem yang tidak baik itu dapat dirubah. Maka sistem yang negatif itu boleh bertukar kepada yang bersifat positif kalau sekiranya ini digabung pada antara Raufur Rahim. Ini kaedah Al-Quran, kaedah Allah SWT. Dia selalu gabung di antara dua. Ghaniyun Hamid. Kita betul Ghani, orang yang kaya, tetapi dalam saat sama juga orang yang pemurah, misalnya sebagai Ghaniyun Hamid. Azizul Hakim, berpuasa, tetapi dia juga adalah hakim, orang yang wisdom. Seorang yang berpuasa tetapi mempunyai wisdom, maka dia tidak akan menyalahgunakan puasa. Itu hikmat Allah gabung di antara dua. Jadi itulah beberapa pandangan-pandangan untuk kita kongsi bersama hari ini. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah istiqamah kita atas perjuangan ini. Dan penting Allah perkukuhkan iman kita supaya kita senantiasa ada
kekuatan dalam diri kita untuk bersama Islam, yang kita yakin bahawa Islam yang digerakkan oleh jemaah Islam ini adalah sesuatu yang terbaik yang kita boleh hayati bersama. Sekian aku qauli, azza wa jalla azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi